Jika anda meminati shilling lama Malaysia dan ingin mengetahui kisah menarik di sebalik setiap shilling yang mungkin tersimpan di dalam dompet, tabung atau koleksi keluarga, pastikan anda menekan butang langganan sekarang juga. Dengan melanggan saluran ini, anda tidak akan terlepas pelbagai perkongsian tentang shilling-shilling Malaysia yang mempunyai sejarah unik, ciri istimewa dan potensi nilai yang mengejutkan. Mari kita mulakan. Pernahkah anda terfikir bahawa shilling 20 sen Malaysia tahun 2012 yang kelihatan biasa sebenarnya mempunyai kisah yang ramai orang tidak pernah ambil tahu? Setiap hari, ribuan shilling bertukar tangan di kedai, pasar raya dan stesen minyak. Kebanyakan orang hanya melihatnya sebagai wang kecil yang digunakan untuk membeli barang harian. Namun bagi pengumpul shilling, setiap keping shilling mempunyai cerita, keunikan dan identiti tersendiri. Skim sebabnya semakin ramai mula memeriksa shilling lama yang masih mereka simpan. Hari ini kita akan melihat dengan lebih dekat shilling 20 sen Malaysia tahun 2012. Walaupun usianya tidaklah terlalu lama berbanding shilling-shilling keluaran beberapa dekad lalu, ia tetap menjadi salah satu shilling yang menarik perhatian peminat numismatik. Ramai yang tertanya-tanya sama ada shilling ini mempunyai keistimewaan tertentu atau hanya sekadar shilling biasa yang masih digunakan. Apa yang membuatkan shilling ini menarik ialah reka bentuknya yang mewakili identiti negara. Bahagian hadapan memaparkan lambang rasmi Malaysia yang menjadi simbol perpaduan dan kedaulatan negara. Rekaan ini bukan sekadar hiasan, malah membawa maksud yang mendalam tentang sejarah dan warisan Malaysia. Setiap kali seseorang memegang shilling ini, mereka sebenarnya sedang melihat sebahagian daripada identiti negara yang dicetak dalam bentuk logam. Pada bahagian belakang pula, terdapat nilai 20 sen bersama motif yang diinspirasikan daripada warisan budaya tempatan. Rekaan moden yang digunakan menjadikan shilling ini mudah dikenali walaupun berada bersama shilling denominasi lain. Gabungan unsur tradisional dan moden menjadikan siri shilling ini mempunyai penampilan yang kemas dan menarik. Shilling 20 sen tahun 2012 dihasilkan untuk memenuhi keperluan transaksi harian rakyat Malaysia. Disebabkan jumlah pengeluarannya yang agak banyak, ramai menganggap shilling ini tidak mempunyai nilai selain nilai mukanya. Namun hakikatnya, dalam dunia pengumpulan shilling, keadaan fizikal shilling memainkan peranan yang sangat penting. Dua keping shilling yang sama tahunnya boleh mempunyai nilai yang sangat berbeza bergantung kepada tahap penjagaan dan keadaannya. Bayangkan anda menemui shilling 20 sen 2012 yang masih berkilat, tidak mempunyai calar yang ketara, serta tidak pernah digunakan dalam urusan harian. Shilling seperti ini biasanya lebih mendapat perhatian pengumpul berbanding shilling yang sudah lusuh akibat bertahun-tahun berada dalam edaran. Sebab skim ramai pengumpul sentiasa mencari shilling yang berada dalam keadaan terbaik. Selain keadaan fizikal, terdapat juga individu yang gemar mencari variasi kecil pada shilling. Kadang-kadang terdapat perbezaan yang sukar dilihat dengan mata kasar seperti kedudukan tulisan, ketebalan cetakan atau kesan tertentu ketika proses pengeluaran. Walaupun tidak semua shilling mempunyai variasi seperti ini, pencarian tersebut menjadikan hobi mengumpul shilling semakin menarik dan penuh cabaran. Ramai orang menyangka bahawa hanya shilling yang sangat tua boleh menjadi buruan pengumpul. Sebenarnya, usia bukanlah satu-satunya faktor. Ada shilling yang lebih baharu tetapi masih mendapat perhatian kerana keadaan yang sempurna, keluaran yang terhad bagi sesuatu kumpulan tertentu atau mempunyai ciri-ciri unik yang sukar ditemui. Skim sebabnya ramai pengumpul akan memeriksa setiap shilling yang mereka terima. Mereka tidak sekadar melihat tahun keluaran, malah akan meneliti setiap sudut shilling dengan teliti. Ada yang menggunakan kanta pembesar bagi memastikan tiada butiran penting yang terlepas pandang. Proses ini memerlukan kesabaran, tetapi bagi mereka, setiap penemuan baharu memberikan kepuasan yang sukar digambarkan. Mungkin tanpa disedari, shilling 20 sen 2012 pernah berada di tangan anda berkali-kali. Anda mungkin menggunakannya untuk membeli minuman, membayar parkir atau menerima baki daripada pembelian harian. Namun selepas mengetahui kisah di sebaliknya, sudah tentu anda akan melihat shilling ini dari sudut yang berbeza. Satu lagi perkara yang menarik ialah semakin ramai generasi muda mula menunjukkan minat terhadap dunia pengumpulan shilling.
Mereka bukan sahaja ingin mengetahui nilai sesuatu shilling, malah ingin memahami sejarah, proses penghasilannya dan kisah yang tersembunyi di sebalik setiap rekaan. Ini menjadikan shilling bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga bahan pembelajaran yang sangat bernilai. Setiap koleksi bermula dengan satu langkah kecil. Ada yang bermula dengan hanya menyimpan sekeping shilling yang kelihatan cantik, kemudian perlahan-lahan menambah koleksi sehingga mempunyai ratusan keping shilling daripada pelbagai tahun keluaran. Mungkin shilling pertama yang membuka minat seseorang terhadap dunia numismatik ialah shilling 20 sen seperti yang kita bincangkan hari ini. Jika anda masih menyimpan shilling 20 sen Malaysia tahun 2012, jangan terburu-buru menganggap ia tidak mempunyai sebarang keistimewaan. Luangkan sedikit masa untuk memeriksa keadaannya dengan teliti. Anda mungkin akan menemui sesuatu yang menarik, terutamanya jika shilling tersebut masih berada dalam keadaan yang sangat baik. Apabila seseorang mula memahami dunia pengumpulan shilling, mereka akan menyedari bahawa setiap shilling mempunyai perjalanan yang berbeza. Ada shilling yang digunakan beribu-ribu kali sebelum hilang daripada edaran, manakala ada juga yang disimpan sejak hari pertama ia diterima. Keadaan inilah yang menjadikan setiap keping shilling mempunyai cerita tersendiri walaupun tahun keluarannya sama. Bagi shilling 20 sen Malaysia tahun 2012, ramai pengumpul akan memberi perhatian kepada permukaan shilling. Mereka akan melihat sama ada warna asal logam masih kekal, sama ada terdapat kesan calar yang dalam, atau sama ada bahagian tepi shilling masih kemas. Perkara-perkara kecil seperti ini mungkin kelihatan tidak penting kepada orang biasa, tetapi bagi pengumpul, ia boleh membezakan antara shilling yang sekadar biasa dengan shilling yang lebih menarik untuk disimpan. Satu kesilapan yang sering dilakukan ialah membersihkan shilling menggunakan bahan kimia atau menggosoknya sehingga berkilat. Ramai menyangka tindakan itu akan menjadikan shilling lebih cantik. Hakikatnya, proses tersebut boleh menghilangkan permukaan asal shilling dan mengurangkan daya tarikannya di mata pengumpul. Oleh sebab itu, kebanyakan pengumpul lebih gemar menyimpan shilling dalam keadaan asal tanpa melakukan sebarang perubahan. Selain itu, cara penyimpanan juga memainkan peranan yang sangat penting. Shilling yang disimpan di tempat yang lembap mudah mengalami perubahan pada permukaannya. Sebaliknya, shilling yang disimpan di tempat yang kering dan dilindungi dengan baik biasanya mampu mengekalkan keadaannya untuk tempoh yang sangat lama. Inilah sebabnya ramai pengumpul menggunakan bekas khas untuk memastikan koleksi mereka sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menariknya, ada individu yang hanya mengumpul shilling berdasarkan tahun tertentu. Mereka mungkin memilih untuk mengumpulkan semua shilling keluaran tahun 2012 sebagai satu koleksi lengkap. Ada juga yang lebih gemar mengumpulkan semua denominasi seperti 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen daripada tahun yang sama. Cara mengumpul seperti ini menjadikan hobi tersebut lebih teratur dan menyeronokkan. Bagi sesetengah keluarga, shilling lama mempunyai nilai sentimental yang tidak boleh diukur dengan wang. Ada shilling yang diwarisi daripada ibu bapa atau datuk dan nenek. Walaupun nilainya mungkin tidak tinggi, kenangan yang tersimpan bersama shilling tersebut menjadikannya sangat berharga. Sebab skim ramai yang memilih untuk menyimpannya sebagai sebahagian daripada sejarah keluarga. Jika anda mempunyai tabung lama di rumah, sekarang mungkin masa yang sesuai untuk membukanya dan melihat kandungannya. Jangan terkejut jika anda menemui beberapa keping shilling 20 sen tahun 2012 yang masih berada dalam keadaan baik. Walaupun shilling itu pernah digunakan, masih berbaloi untuk memeriksanya dengan teliti kerana setiap shilling mempunyai keadaan yang berbeza. Ramai juga yang bertanya sama ada semua shilling tahun 2012 mempunyai nilai yang sama. Jawapannya ialah tidak semestinya. Dalam dunia pengumpulan shilling, setiap keping dinilai secara individu. Faktor seperti keadaan fizikal, kejelasan reka bentuk, tahap kehausan serta ciri-ciri tertentu akan mempengaruhi minat pengumpul terhadap shilling tersebut. Sebab itu, jangan mudah membuat kesimpulan hanya berdasarkan tahun yang tertera pada shilling. Ada kalanya dua shilling yang kelihatan hampir sama sebenarnya mempunyai perbezaan kecil yang hanya dapat dilihat melalui pemerhatian yang teliti. Perbezaan inilah yang sering menjadi topik perbincangan dalam kalangan pengumpul shilling.
Semakin lama seseorang mendalami dunia numismatik, semakin banyak perkara baharu yang boleh dipelajari. Bukan sahaja tentang nilai shilling, tetapi juga tentang sejarah negara, perkembangan ekonomi, teknologi pembuatan wang serta perubahan reka bentuk dari semasa ke semasa. Setiap shilling menjadi bukti kepada satu tempoh penting dalam perjalanan sesebuah negara. Jika anda menikmati perkongsian seperti ini, jangan lupa menyimpan shilling-shilling lama yang masih anda miliki. Walaupun hari ini ia kelihatan biasa, beberapa tahun akan datang mungkin lebih ramai pengumpul mula mencarinya. Menyimpan shilling dengan cara yang betul adalah langkah yang bijak bagi memastikan keadaannya terus terpelihara. Sekarang tibalah bahagian yang paling dinantikan. Ramai yang menunggu sehingga penghujung video kerana ingin mengetahui anggaran nilai shilling 20 sen Malaysia tahun 2012 yang menjadi tajuk perbincangan kita hari ini. Untuk pengetahuan anda, bukan semua shilling 20 sen tahun 2012 mempunyai harga yang tinggi. Nilainya bergantung kepada keadaan shilling, tahap pemeliharaan serta minat pengumpul pada ketika itu. Namun, bagi shilling yang berada dalam keadaan luar biasa baik dan memenuhi ciri-ciri yang dicari oleh pengumpul tertentu, ia boleh mencapai anggaran nilai sehingga $2,200. Skim sebabnya anda tidak seharusnya memandang rendah setiap shilling yang berada di dalam dompet atau tabung anda. Luangkan sedikit masa untuk memeriksanya kerana anda mungkin sedang menyimpan sesuatu yang lebih menarik daripada yang anda sangkakan. Terima kasih kerana menonton hingga ke penghujung. Jika anda ingin mengetahui kisah shilling Malaysia lain yang mungkin mempunyai nilai yang mengejutkan, jangan lupa tekan butang langganan, aktifkan pemberitahuan dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga. Semoga perkongsian hari ini memberi manfaat dan mungkin menjadi permulaan kepada koleksi shilling anda sendiri.